Hello teman-teman, kawan-kawan. Saya tak pakai mic. Mic saya macam tak menjadi. Saya dah order, tak tahu mic ni. Memang tak tahan. Beli yang murah pun, beli yang mahal sama juga guys. So hari ini aktiviti saya iaitu mengecat frame bunga saya yang kat belakang tu. Yang ini kat depan. So hari panas, bagus untuk mengecat. Okay guys, tapi jangan lupa klik like, komen, subscribe dan share. Okay, sokongan anda amatlah dihargai. Inilah aktiviti kita bila dah tak kerja guys. Tengok belakang tu yang kuning saya dah siap cat. Cuma yang dinding ni slow-slow. Kalau kat bawah tu saya boleh buat kerja. Tengok ni globe saya berbagai warna. So ini okay, sedia berus ni. Dan juga aduh, cat cat ni warna putih ya. Cat warna putih. Dia macam cream white. Jom ikutin video saya mengecat rangka bunga. Okay. Aduh, panas hari wai. Ni. Okay. Ini cat original besi ya, bukan saya yang beli online. Saya beli online tu macam dia banyak campur air. Ini memang cat besi original. Okey. Dia lambat kering. That mean dia memang original guys. Harga 1 liter around RM49.90, RM50 lah. Tak kira lah warna putih ataupun warna hitam, coklat. Okay guys. Tengok dia terus macam tak ada apa nah, background lama tu dia timbul, dia terus melekat. Okay, biasa tunjuk. Okay, saya kena buka globe sikit. Saya ni nak cat awal-awal guys, sebelum gawai, sebelum Christmas. Ini cat yang saya beli, dia macam apa nama color, standard color putih lah. Ni cantik ni. Saya kena gaul. Actually dah gaul dia by the machine. Dia dah goncang-goncang, tapi saya goncang balik lah. So saya nak, ini putih guys, dia macam cream white. Saya nak cat. Ini saya berus, sudah sedia. Ini globe saya. Tengok berapa kali saya cat belum cuci, biar dia macam ni. Okay, ini yang saya maksudkan tadi guys. Saya sediakan ni newspaper, surat khabar, supaya cat nanti tidak meleleh ke bawah. Tengok ini sebenarnya dekat bawah saya terbalik kan. Nanti kita cat. Okay, so telah usang. So cat ni saya letak dalam kontainer kecil bekas-bekas ni kan. Kemudian senanglah tak ambil satu tong. So tengok sebelah ni tak pakai globe sebab nak ambil video. Lepas tu nampak tak you all? Macam ni lah cat dia. Okay, saya cuba pergi yang kat sebelah tu dulu. Okay, sebelah ni lagi terang guys.
Okay. So kita cat ni gunakan berus untuk melukis. Sebab saya cari yang kecil tak ada. So frame ni dia perlu berus yang kecil-kecil macam ni lah. Ini cat beige white guys. Saya seronok dengan cat ni sebab menguji kesabaran dia. Tu so kena make sure tak ada lebihan sebab dia tengok menitis dah. Jatuh. Tapi belum tu kena letak newspaper kat bawah tu Ini memang cat besi guys. Ada saya beli online but dia macam dah terlalu cair, bukan untuk besi. Okay, ini memang untuk 100% besi, whatever lah yang macam ni, aluminium ke, bagus cat ni. Okay, so saya ada banyak lagi nak charge. Saya ada 2 sana yang dah kering. Okay, tunggu kering lama. So yang ini guys, tengok ni. So seronok juga mengecat ni guys. Saya suka. Saya nak finishing yang terbaik lah, supaya rak bunga saya ni nampak apa nama tu, putih. Dia putih beige white macam ni guys. So sekarang nanti double coating. Jom kita mengecat. Okay guys, saya ada ni, belum lagi habis. Saya ada 2 rak. Semalam saya cat yang kat bawah. Atas ni saya polish lagi sebab ada yang nampak-nampak macam rusty ya. So saya cat lagi. Tengok guys. Okay, saya buat macam ni sebab kat luar nanti panas. So belum jugalah. Sekarang pukul 8.30 pagi. Saya mula pukul 6.30 tadi ya. So you tengok kat bawah tu belum siap. Saya polish supaya dia nampak kilauan ni. Saya kena betul-betul cat dia supaya dia bertahan lama. Ni kaki ni macam ada yang dah buruk. Tak tahu macam mana nak ganti. Siapa-siapa ada yang expert macam mana saya nak ganti saya punya ni kaki rak saya ada yang dah buruk tu. So kat bawah ni jimat juga saya guna 1 tong tu guys. 1 liter untuk 5 frame rak. Yang ini saya tinggal 1 lagi belum cat. Tunggu 2 tu siap. Saya doakan panas lah hari ni supaya cepat kering. Okay, yang ini speaker untuk menemani saya. Okay guys, saya ingatkan nak beli warna grey tapi nak putih juga. Tak tahu ikut hati. Sebab putih nampak kemas, cantik. Tengok ni Dia patung-patung saya yang saya beli. Saya dengan suami dulu beli. Rumah berantakan guys. Belum lagi kemas ni. Masih messy. Memang macam tu kan. Nanti ada orang komen rumah dia ni macam tu, macam ni. Suka hati aku lah kan. Kau yang penyibuk tu. Bising mulut aku. Kau ambil orang gaji, aku tak ada orang gaji. Saya nak kemas ni. Macam kandang pula jadinya. Okay. Okay guys, sekarang saya buat macam sambung kerja saya yang mengecat ya. Saya punya tempat meletak bunga, barang-barang semua ni sepatutnya meletak bunga. Kadang-kadang saya guna untuk timpan barang-barang pasu, piring pasu bunga macam tu lah. So ini hari kedua. Frame bunga saya ni telah dicat semalam. Saya jemur kemudian kering. Lepas tu saya polishkan ya. Macam inilah kerja kita ya sebagai pesara. Kena buat aktiviti ya. Kalau tidak terbantut cepat nyanyuk guys. So dah berumur macam ni. So sekarang bila kita buat kerja bukan menunjuk tapi membuktikan yang kita ada membuat sesuatu ya. Makan tidur orang cakap macam tu kan tak ada.
Kita cari di kawasan rumah kita aja. Sama ada di luar ataupun di dalam. Saya dalam belum lagi tu, yang atas tu. So ini frame yang saya beli masa PKP. Sekarang ni saya buat polishing ya, polish. Ini ialah cat beige white glossy. Beli yang glossy supaya dia nampak nampak wow sikit lah. Jom ikutin video saya. Sebelum tu saya nak share berus ni sebenarnya berus untuk melukis. Saya cari berus cat yang halus macam ni tak ada. So saya ada ekstra, saya korbankan satu ni. Ini pun boleh cuci sebenarnya. Boleh cuci rendam dalam apa nama tu pencuci cat tu ya. Jom ikutin video saya seterusnya. Mengecat. Hari ni macam nampak mendung-mendung tapi masih baru guys, baru pukul 8. Pukul 8 baru. Cantik dah frame saya ni. Nampak berkilau-kilau. Sebab kita beli cat glossy ataupun glowing. Glossy. Samalah tu ya. Jom ikutin video saya. Tengok saya tak cat kat tepi ni. Kontainer kecil, tak payah pakai kontainer besar. Senang nak angkat. Okay. Tengok tangan saya ni guys. Okay guys, rak saya yang ketiga ni. Rak bunga. Sudah siap. Yang nombor 3 ni. Nombor 4 belum lagi guys. Okay guys, ini pasu saya lama dah kuning. So saya nak cat. Tengok saya gunakan lebihan cat putih saya. Yang ini sikit lagi. So saya nak cat guys. Tengok So sayang nak buang atau biar dia sebab mahal juga cat ni. Sebab dia original, bukan yang campur-campur ataupun beli online. So memang saya direct beli kat kedai. Saya nak yang berkualiti. Sebab ada beli online tak seberapa apa nama tu kualiti dia. Bila jual memanglah cakap kualiti. Tengok ni saya bersih. Saya tak bersih terus cat. Sebab pasu ni saya gantung sebenarnya. Dah kuning dah tua. Tengok guys, cantik tak? Yang ini kuning, yang ini baru. Okey, cuba saya cat. Macam ni kan. Kita gunakanlah lebih-lebih tu. Cat pasu yang plastik macam ni. Nampaklah baru guys. Memandangkan hari panas, saya nak cat lebihan tu. Aduh kena. Tak apa, ada tina. Tada, macam baru.